Adakah anda kadang-kadang terfikir untuk menaik taraf basikal, kereta, rumah atau percutian anda? Manusia sering berbuat demikian. Ia adalah perkara biasa, tetapi adakah ia diperlukan? Iklan kereta Volkswagen baru-baru ini berbunyi, semasa ke semasa anda menyedari bahawa anda lebih berharga dan perkara-perkara yang pernah anda anggap mewah menjadi sangat diperlukan. Kerana sebaik sahaja kita merasai kehidupan yang lebih baik, kita tidak ingin kembali. Ini adalah pengertian sifat manusia yang benar. Kita sentiasa inginkan lebih banyak, lebih baik dan lebih bagus, walaupun ia mungkin menyebabkan orang lain kekurangan atau mengalihkan perhatian kita daripada misi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana pula dengan orang yang rendah hati mengikut Yesus dari Nazaret, yang percaya bahawa mereka mempunyai warisan abadi yang melampaui imajinasi? Adakah kita dipanggil untuk menaik taraf gaya hidup kita pada kadar yang sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan? Adakah kita perlu mencari nilai dan kepuasan kita dalam perkara-perkara indah yang kita miliki? Alkitab dengan jelas mengajar bahawa kita boleh bersikap konservatif dan kehidupan kita agar kita boleh bersikap liberal dalam pemberian kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita menjadi lebih banyak agar kita dapat meningkatkan taraf pemberian kita, bukan sekadar taraf kehidupan kita. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita meningkatkan pemberian kita. Pernahkah anda terfikir untuk mengukuhkan persekutuan anda dengan Tuhan? Bagaimana pula dengan meningkatkan peratusan pendapatan yang anda persembahkan kepadanya sebagai persembahan janji? Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu, kata Yesus. Mengapa tidak menguji Tuhan dengan janji-janjinya sekarang? Semasa kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan janji kita, marilah kita meletakkan diri kita yang terakhir dan Tuhan yang pertama.